Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki-lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya, sebab itu aurat orang lelaki-lelaki luang di depan orang perempuan luang. Bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu laki-laki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia, pusat sampai ke lutut wajib tutup orang laki-laki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah. Macam pelik tu. Orang perempuan luar ni dia boleh tengok semua ke? Jawapan dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, duk meracau apa semua, nyakui tak pakai baju apa tu, ustaz. Dosa lah tu. Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pandang. Tadilah saya sebut tadi ni, no? Yang ketiganya ialah lelaki-lelaki yang dayus. Bila sebut tak pandang, Tuhan takkan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Apabila saya dan kita semua berdiri di padang mahsyar satu hari nanti. Hari ini kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ini kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap dengan orang. Hari ini kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Waktu tu Nabi kata, ingat ada 3 kumpulan, Allah pandang pun tidak. Tuan-tuan, ulama kata cukup berat, sebab Allah ini sifat dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Bila Nabi kata Allah pandang pun tidak, kata para ulama maksudnya Allah takkan merahmati dia. Mereka yang membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat dan tidak menegur. Dia tahu anak perempuan dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Dia tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Sama ada dia tak berani ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia ataupun kakak dia sebagainya buat perkara tersebut. Dia pergi, ustaz, berlambak semua buat macam tu. Dia kata berlambak ke orang lain teruk pada tu lagi. Pula dah hak orang lain tu bini hang dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita. Orang lelaki-lelaki 4 keadaan aurat dia, 4 keadaan orang lelaki-lelaki. Yang pertama, apabila satu orang lelaki-lelaki dia duduk seorang diri, dia boleh, tak haram. Tetapi yang lebih beradab ialah paling kurang dia tutup kemaluan depan dan kemaluan